pada Nana. Nana tak pakai bedak. Sekejap saya nak siap. Macam biasa kita siap-siap kalut. Kulit Nana jenis kering, jadi moisturizer benda wajib. Ni pun dah nak habis. Ni Nana pakai je banyak-banyak sebab nanti dia cepat je meresap. Kulit dah lah kering, bila sunburn memang pedih. Kalau tak pakai moisturizer, bila makeup nanti mesti crack. Lepas moisturizer nak pakai brightening cream. Ni dia akan tone upkan colour kulit kita jadi cerah. Jadi tak adalah nampak kusam. Nampak beza kan? Sekejap nak pakai scarf je. Pakai BB cushion, tak pakai foundation, just sunscreen. Ni Ivory punya tinted sunscreen tau. Dia pekat macam foundation dah. Sebabkan Nana kulit kering, Nana akan mixkan dengan moisturizer. Moisturizer sikit, lepas tu baru blend. Dah campur dengan moisturizer, barulah senang nak blend. Yang ni blend pakai tangan je tau. Sekali pakai hydrating mist supaya muka nampak glowing. Yang ni dia lockkan sekali hydration dekat kulit kita. Pakai lip matte sikit, blusher cream, eyeshadow, last sekali mascara. Ni kita panggil makeup kalut 5 minit. The boys jaga baby-baby. Kita 5 minit dah siap makeup. Yang ni Nana pakai tinted sunscreen je tau. Dah nampak macam pakai makeup. Hari-hari pergi sekolah macam ni lah. Amirul lagi senang. Dia blendkan sekali moisturizer, brightening sekali dengan sunscreen. Terus tepek kat muka. Lelaki 3 saat dah siap. Barulah confident nak selfie dengan nenek. Dah 82 tahun tau. Yang ni before, yang ni after. Mak-mak yang nak siap kalut, korang pakai je lah tinted sunscreen.